Oh banyak ni Blackthorn. Jadi kali ni Blackthorn ni, babe. Bro, antara Musang King dengan Blackthorn, mana yang paling sedap? Yang paling sedap. Paling sedap. Musang King, Blackthorn. Kalau tanya aku lah, tak kira lah Musang King ke, Blackthorn ke, Udang Merah ke, Shanghai ke, XO ke, apa ke, semua sedap. Tapi yang paling sedap kau tahu apa? Yang paling sedap bila dapat makan dekat kebun. Makan kat kebun kita, kau tengok dengan suasana macam ni, kau tengok dengan nampak ni durian macam ni, makan kat kebun, makan berebung, durian jatuh, kita boleh kutip. Syok tak? Nampak macam ni durian kan, makan dekat kebun, seronok kan? Seronok tak seronok? Nah, sambil kau boleh duduk atas ni kan, duduk atas ni, ai durian, kau jatuh lah durian, aku nak makan durian yang fresh. Lepas tu boleh tadah macam ni. Kan seronok tak makan dalam kebun? Kalau makan dekat bandar tak feel, ni makan kat kebun seronok. Nampak ni, lagi kalau macam ni, nampak ni buah dia. Dalam kebun, suasana tenang, ada masalah pun kita lupa. Betul tak? Nampak ni. Best tak duduk kampung? Duduk macam rasa kebun kita. Ingat durian, ingatlah Chai Durian 13.